Okey, saya punya masa tinggal 5 minit saja lagi. Okey. Okey, tak apa. Produk ni sangat mudah untuk digunakan untuk kita tahu. Ada tak produk ambil satu kat luar? Yang siapa-siapa kat luar tu dia nampak produk kita yang kita letak kat luar tu. Ha, ni dia, benda dia, ya. Produk ni adalah produk baru yang baru diperkenalkan pada tahun lepas sempena ulang tahun ke-50 Enagic di Okinawa pada masa itu, ya. Kangen Air. Okey, ni benda dia, kecil saja tapi benda ni sangat-sangat amazing, ya. Saya dah guna benda ni sejak dia keluarkan, kita beli dan saya sudah guna benda ni. Siapa yang dah beli guna? Siapa dah guna benda ni? Siapa dia, ya? Amazing, ya. Alright, nanti anda boleh tanya mereka apa kesannya selepas mereka guna benda ni. Alright, saya ada masa 5 minit jadi saya laju sikit. Ya, okey. Okey, apa yang benda ni ni nama dia air purifier, ya. Dia akan bersihkan udara-udara yang kotor, yang benda-benda ni semua yang harmful, dan dibersihkan dan tidak mengeluarkan residu bahan keluaran yang tak bagus, ya. Dia akan keluarkan air saja yang sihat, ya, udara yang segar. Komponen utama dia adalah dalam ni dia ada LED light, ya, UV light dengan titanium dioxide, ya. Itu komponen utama dia dan it can do wonders to the air. Okay, next. Okay, ini semua perkara-perkara yang boleh dinyahkan oleh alat ini. Sebelum patah balik. Okay, ini dia benda-benda ni. Pada awal dulu dia sudah berhenti tu. Pada awal dulu kita ada seorang kawan kita yang menggunakan benda ni. Dia kata dia pasang dalam kereta dia terkentut, anak-anak dia tak bau. Itu cerita dia sendiri, bukan cerita saya. Dan saya punya pengalaman sendiri, kita ada masalah cicak mati dekat kita punya aircon van. Jadi bila masuk office pagi tu bau busuk sedikit. Jadi kita pasang 4 sekali arung sebab bilik tu besar. Jadi kita pasang 4 sekali arung, hilang bau tu dalam masa 1 jam. Settle. Tak ada bau macam bangkai cicak daripada aircon van masa tu. Sangat busuk. Dan satu lagi yang kita telah lalui ialah durian. Simpan durian dalam peti ais, agak-agak bila bau dia hilang? Lama. Pasang ni 1 jam settle. 1 jam, betul tak? Betul, ya, betul, ya. Try. Jangan percaya apa yang saya cakap, pergi try sendiri. Beli. Jadi benda-benda ni semua dia boleh settlekan. Satu alat ni dia boleh cover dalam 13 meters cubic meter. Lebih kurang hampir 10 kaki punya kontainer tu saiz dia. Macam bilik bujang lah, satu ni. Ya, jadi kalau bilik kita besar, kita pasang 4, cepat sikit hasil dia, ya. Okay, next. Eliminate benda-benda yang harmful. Kita tak tahu apa dia yang ada udara ni. So basically dia akan sedut udara tu masuk dalam ni. Kemudian dia ada photocatalyst akan berlaku. Proses photocatalyst tu adalah UV light dengan titanium dioxide, ya. Sekali lagi kita gunakan titanium dalam kita punya produk. Dan yang keluar adalah benda ni, udara dan juga decomposition, ya, yang sihat, yang tidak mencemarkan udara kita. Okay, next. Ini secara detail lagi, bakteria dan polutan. Sebab apa? Bau tu sebenarnya adalah dihasilkan oleh bakteria kebanyakannya. Jadi bila kita kill the bacteria melalui proses photocatalyst tu, jadi bau tu sudah tidak ada lagi, secara sihat. Alright. Yang keluar dia apa tu? Karbon. Ini dia punya bahan buangan dia. Karbon dioksida sedikit dan juga air, ya. Jadi dia tidak mencemarkan alam kita. Feature of Kangen Air, low running cost, dia tak ada bunyi pun. Kecuali kita set dekat turbo. Dia ada turbo mode. Jadi kalau mode biasa dia tak ada bunyi sangat. Tapi kalau kita nak cepat, banyak benda bau kuat sangat, set dekat turbo mode. Jadi kipas, yang bunyi itu kipas sebenarnya, dari kipas, ya.
Kipas dia akan bunyi laju, dia bunyi bising sikit. Bukan taklah bising sangat. Tapi ada sedikit bunyi. Kemudian apa lagi? Quiet operation paling tinggi pun 41 dB. Which is sangat-sangat senyap ya. 300 gram. Boleh pasang di dalam kereta. Dalam kereta kita ada satu tadi, ada tunjuk tadi ada satu, dan kita juga ada M-Guard dalam kereta yang kita guna setiap masa. Okay, next. Okay, deodorization dan sterilization, susah nak sebut. Okay. Kadang-kadang kita masuk bilik bau apa? Bau orang isap rokok kan? Pasang ni. InsyaAllah settle. Tai kucing pun sama. Tai kucing boleh ke? Bau kucing kot. Bau kucing. Banyak sikit ya. Sebab tai kucing tu kita ada pasir dia dah okey kan? Tapi kadang-kadang dia ada bau kucing tu sendiri. Okey, type C saja. Nak connect dia senang pakai type C. It's very portable. Kita boleh guna di mana saja, dalam rumah, dalam kereta dan sebagainya. Of course, handling precaution ni janganlah jatuhkan dia atau sepak-sepak dia, rosaklah benda tu. Okay. Jadi it's very simple. Plug in dan guna. Plug in saja dan guna. Next. Okay. Type C, USB. Boleh cocok kat mana-mana yang pakai Type C micro C. Next. Okay, selling price ni 62. 62 ni kita dapat 4 biji, bukan sebiji. Kita dapat color ni. Hitam, biru, cream dan juga pink ni. Ni white kita dapat tu. Of course kita dapat commission jugalah, bukan just kita beli kita dapat commission juga. Empat wire, yes. Dapat wire saja tau, dia punya tu tak dapat. Ini untuk siapa-siapa yang ada keluarga yang ada penyakit asma. This is a good device untuk pasang kat rumah tu. Okay, next. Okay, tu je. Very simple, 5 minit settle. Siapa-siapa nak slide ni, nak tahu lebih lanjut, saya boleh minta kepada ni urus setia kita. Nanti anda boleh study sendiri untuk presentation sendiri. Okay, sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.